Apa? Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers, followers, subscribers. Tamatlah sudah tahun 2025 dan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Jadinya bersepena dengan tu, saya akan pergi rakit pada 31 bulan 12 dan sambut New Year dekat situlah. Sambut New Year dekat atas rakit. Untuk lebih lanjut, rakit Encik Salmi, rakit traffic light, tak pun rakit kelabu. Boleh memuatkan 10 orang, tapi kali ni trip kita pergi 5 orang je, santai-santai. Apa lagi guys, enjoy. Ketarap. Besar. Gelama. Tunjuk. Wes. Kuku terbang melayang. Nampak. Khabar. Tukuluku. Alhamdulillah. Lesen yang pertama. Tukar. Cik Man, ikan. Besar. Cik Man, ikan. Ikan. Ui. Bentar dah. Duri. Alhamdulillah naik ke duri. Dia lagi. Mana ada? Tak ada lah. Tak ada. Tadi ada bunyi geruk. Bukan. Aduh. Ini nak check umpan. So dah excited dah. Ada? Go. Live action. Lagi ketuk. Lagilah ketuk lah. Tu. Anak bang, kalau. Uzi. Tak apa lagi. Tadi saya biar. Satu. Okey. Tak ada. Macam mana? Tak ada. Aje. Santai. Kalau. Kena bully. Dia baru lagi gigit. Takut tali. Tak ada. Dia pun nak nyot-nyot. Awak mancing. Dia gigit je. Ada Cik Man. Ada. Gerut. Pegang Cik Man. Dia nak tuan ni juga tau. Tuan dia saja rod saja tu. Ada je Man. Mandi. Bro, nak soyang tak jadi. Ada. Duri. Yahoo. Dua ekor je Man. Dan Dur tadi. Baik. Kasar tadi. macam duri je. Duri pun duri lah. Tahu. Lama Man. Lama you besar Torak. Ni pula. Ada saiz. Mantap. Malah. Angkut. Mata. Sama kau je. Kau biasa je apa? Iya kan. Ada kan? Tadi macam ada ni. Dua ada kan? Ni orang double strike orang kata. Rasa macam ada, rasa macam lauk.
Ada ni. Ini baru duri. Tadi ke lama. Nyam. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Ni rakit traffic light. Rakit Encik Salmi, rakit kelabu atau nama lain. Inilah rakit keadaan waktu malam. Nanti selalunya nanti petang-petang tu Cik Salmi akan datang bagi bateri saya tadi. So kita connect. Nanti tengoklah sampai pukul berapa dia bertahan. Lepas tu ni ada sinki kat luar. Lepas tu ada dapur. Bolehlah masak-masak apa semua. Lepas tu ada tempat BBQ guys. Tempat BBQ tapi tak tahu ada. Ni ada tempat duduk. Lepas tu ni bilik ada tingkap. Ni yang specialnya saya rasa dekat sini guys. First time saya pergi ni. Ada shower. Boleh mandi selesa. Boleh segar-segarkan badan. Tak adalah rasa terlalu melekitkan badan tu lah. Oh, ada ketuk guys. Lepas tu ada 2 bilik. Rakit ni mempunyai 2 bilik. Ni bilik yang pertama. Ada ketuk satu. Pakai. Okey lah. Muat lah untuk beberapa orang tidur. 5 ke 6 orang. Ni bilik yang kedua lah. Tu pusing sikit belakang. Ada tempat duduk. Kali ni pergi 5 orang je. Trip 5 orang. Trip New Year orang kata. Cuma belakang ni lah gelap sikit. Tak ada lampu. Mungkin sebab lampu yang kat atas ni sepatutnya ada, cuma dah rosak ke apa, saya tak pastilah. Itu saja. Ui. Ada tak? Tak ada? Macam berat. Tu last tadi memang betul-betul tekan tu. Sujud tu. Terkejut mak. Sekejap saya. Teleport tak ada ke? Serius lah. Teleport tak ada. Alhamdulillah. Ada lah. Alhamdulillah. Tak kumpau. Alhamdulillah. Ada. Mantap. Sana lampu sana. Mantap anda. Alhamdulillah. Main kali dia ketuk. Dah saiz. Dengan baju ni. Asyik kau. Nampak. Ayak dia. Bosok siap. Lama. Angkat sikit. Alhamdulillah. Sos siap. Udang garam Rafi. Son. Tepi sikit tengok ikan. Kuntil dapat ikan. Yang kecil ni, yang bawah ni batu. Glamorous. Alhamdulillah. Dah 5 ke lama? Cik. Malaysia dah 5. Cik. Ada. Ada tu. Kakak baju kawal tak ada pump. Boleh. Ada. Alhamdulillah. Kau ni ada tak ada? Betul-betul lah. Kita tahulah ada. Alhamdulillah. Dah tak kumpau. Lama. Tak borak kata. Apa ni? Duri. Oh, bangun tidur sekejap. Muka pun tak basuh lagi, Mat. Lesen tahun baru ni? Lesen wajib. Tak duri tu lem. Nampak satu je. Semilang. Lama. Macam lama Oh, banyak lagi kan flashing. Lawas ya lighting. Betul duri. Duri gang.
Duri Mak gang. dalam kan? Gasak lah nak keluarkan. Tadi kita tengok kenapa? Ada video. Kita tengok lesen tahun baru. Adakah lesen baru? Lesen baru Wah, ini lah lesen dia. Dah sampai. Inilah lesen dia. Hybrid. Hybrid. Wah, Tak jauh ke. Aku tadi aku tidur tu aku nampak besar benda tu lagi. Ya. Ha. Air duri Anjing lah joran ni. Duri. Kutik duri. Kutik duri. Mantap. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Tamatlah sudah kita punya seharian berada di rakit traffic light, rakit Kelabu ataupun rakit Encik Salmi. Hasil alhamdulillah okey untuk 5 orang. Sedap makan lah saya rasa, saya kata. Banyak duri dan gelama lah. Mostly kebanyakannya memang ikan tu je, tak ada ikan lain pun. Apa lagi? Keselesaan atas rakit okey. Tak ada apa sangat yang saya nak bahaskan untuk video kali ni. Cuma jangan lupa kalau pergi rumah rakit, bersihkan balik seperti mana yang disediakan masa kita datang lah oleh owner rakit. Itu saja. Selamat menonton. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.